Kenapa rakyat Amerika dibenarkan simpan senjata api? Kalau kat Malaysia, bayangkan tiba-tiba kerajaan umum, rakyat biasa boleh beli pistol secara legal macam beli motor. Confirm kecoh satu negara. Orang akan terus fikir, makin banyak kes tembak dekat jalan, kes gaduh parking jadi berdarah, mak rempit pun ada Glock. Kes samun jadi lagi ganas, orang panas baran nanti semua pegang pistol. Sebab dalam kepala masyarakat Malaysia, senjata api memang dikaitkan dengan polis, tentera, gangster dan penjenayah. Rakyat biasa tak dibesarkan dengan budaya simpan senjata dalam rumah. Sebab tu, bila orang Malaysia tengok USA, jadi rasa pelik. Macam mana negara maju boleh benarkan rakyat biasa simpan AR-15? Macam mana orang boleh pergi supermarket sambil bawa pistol dekat pinggang? Macam mana lepas kes tembak kat sekolah pun masih ramai pertahankan hak senjata? Dari perspektif Asia, benda tu nampak tak masuk di akal. Tapi kalau kita nak faham Amerika, kita tak boleh tengok dari satu perspektif je. Sebab asas penubuhan negara Amerika memang sangat berbeza dari apa yang kita faham. Ramai orang luar pelik bila tengok Amerika, negara maju, ekonomi besar, teknologi gila super. Tapi dalam masa yang sama, rakyat biasa boleh ada pistol, shotgun, simpan senjata dalam rumah, bawa shooting range macam benda normal. Lagi pelik bila ada kes tembakan besar, debat pasal larangan senjata tapi susah nak jalan. Dari luar nampak macam kenapa diorang ni tak ban je. Tapi kalau kita nak faham Amerika, kita kena faham satu benda dulu. Bagi rakyat Amerika, hak memiliki senjata bukan sekadar isu nak tembak orang atau obses dengan senjata. Dalam kepala diorang, ia berkait dengan sejarah kelahiran negara itu sendiri. Diorang anggap hak senjata api itu sebahagian daripada identiti nasional Amerika. Semuanya bermula pada abad ke-18. Waktu tu, tanah Amerika masih jajahan United States di bawah United Kingdom. Ramai penduduk koloni marah dengan kerajaan British sebab cukai tinggi, kawalan politik dan campur tangan tentera British. Dari situlah tercetusnya American Revolution. Masa perang tu, bukan tentera profesional sepenuhnya yang lawan British. Banyak yang bertempur ialah militer rakyat biasa, petani, pemburu, orang kampung yang ada senapang sendiri. Jadi dalam sejarah Amerika, senjata api bukan sekadar alat perang. Ia simbol rakyat biasa boleh lawan kerajaan yang dianggap zalim. Sebab tu selepas merdeka, mereka cipta perlembagaan yang bertulis hak rakyat untuk memiliki dan membawa senjata tidak boleh diganggu. Kat sinilah beza besar dengan banyak negara lain. Di kebanyakan negara, hak senjata dianggap privilege. Kerajaan bagi kalau layak. Tapi kalau kat Amerika, ramai melihatnya sebagai hak peribadi. Sama level dengan kebebasan bersuara. Sebab tu debat senjata di Amerika sangat emosional. Bila kerajaan cuba ketatkan undang-undang, ramai rakyat rasa tu bukan sekadar control gun. Mereka rasa kerajaan sedang cuba ambil hak kebebasan. Tambahan pula, budaya frontier Amerika memang sangat unik. Dulu negara tu luas gila, kawasan kosong, polis tak wujud macam sekarang. Ramai hidup jauh dari bandar. Kalau rumah kena serang, kena lindung diri sendiri. Kalau ada penjenayah, bantuan mungkin berjam-jam tak sampai. Jadi budaya bergantung pada diri sendiri sangat kuat. Berdikari, lindungi keluarga sendiri. Ini berbeza dengan banyak negara Asia yang sejarahnya lagi berpusat pada kerajaan dan komuniti. Contohnya kat Jepun lah kan, budaya senjata sangat ketat sebab masyarakat mereka lebih tekankan kestabilan sosial dan kawalan negara. Nak dapat pistol pun sangat susah, sebab tu statistik tembakan awam di sana sangat rendah. Dekat United Kingdom pula, selepas kes tembakan besar pada 1996 di mana budak sekolah rendah bawa pistol tembak kat gym sekolah, mangsa utama ialah budak-budak kecil umur 5 hingga 6 tahun. Undang senjata terus diperketatkan. Banyak jenis handgun diharamkan. Australia pun sama juga. Lepas tragedi besar berlaku pada 1996 juga, seorang lelaki bersenjata masuk dan menembak orang awam secara rambang di beberapa lokasi sekitar kawasan.
35 orang terbunuh dan lebih 20 cedera. Lepas kes tu, kerajaan buat buyback besar-besaran dan ketatkan akses senjata api. Tapi kat Amerika, benda tu jauh lagi rumit. Sebab kat sana, ada budaya don't trust the government too much. Ramai rakyat Amerika percaya kerajaan juga boleh jadi ancaman kalau terlalu berkuasa. Ini datang dari sejarah mereka sendiri melawan British dulu. Jadi, bagi sebahagian rakyat, senjata api ialah insurance policy terhadap kerajaan. Bunyi ekstrim memang, tapi itu memang sebahagian budaya politik Amerika. Lagi satu faktor besar ialah geografi dan demografi. Amerika negara sangat besar, banyak kawasan pendalaman. Di setengah negeri, memburu ialah budaya turun-temurun. Anak kecil dah belajar guna senapang dengan ayah sejak muda. Pergi shooting range jadi aktiviti keluarga. Bagi orang bandar seperti di New York City atau Los Angeles, senjata mungkin nampak menakutkan. Tapi bagi orang kampung, contohnya macam kat Texas atau Montana, senjata ialah benda biasa macam orang lain simpan parang atau pancing. Sebab tu dah nampak jurang politik yang besar. Golongan urban cenderung sokong gun control. Golongan kampung lebih kuat mempertahankan hak senjata. Dari sudut jenayah pula, ini bahagian paling kontroversi. Amerika memang ada kadar pemilikan senjata awam antara tertinggi di dunia. Kajian antarabangsa sering anggarkan jumlah senjata awam di sana melebihi populasi manusia. Maksudnya, senjata lebih banyak daripada rakyat. Dan ya, Amerika juga banyak masalah berkaitan jenayah senjata. Kes mass shooting mereka jauh lagi tinggi berbanding kebanyakan negara maju lain. Tapi penyokong hak senjata akan balas dengan hujah lain. Mereka akan kata, penjenayah tetap akan dapat senjata walaupun diharamkan. Kalau rakyat baik tak ada senjata, cuma penjenayah yang bersenjata, habislah. Polis tak sempat lindungi semua orang. Bila ada kes, polis lambat sampai. Sebab tu senjata sangat perlu. Ramai rakyat Amerika percaya senjata api penting untuk mempertahankan diri. Ada juga statistik menunjukkan berjuta penggunaan defensif senjata dilaporkan setiap tahun. Walaupun angka tepat sangat diperdebatkan antara penyelidik. Dan di sinilah perang ideologi berlaku. Satu pihak tengok lagi banyak senjata, maksudnya lagi banyak kematian. Satu lagi pihak tengok senjata bukan masalah, yang masalah adalah manusia. Malah ada negeri di Amerika yang sangat ketat undang-undang senjatanya dan ada yang sangat longgar. Amerika sebenarnya macam gabungan banyak mini country dengan budaya tersendiri. Dekat California, undang-undang jauh lagi ketat. Dekat Texas, budaya gun rights sangat kuat. Sebab sistem mereka bagi kuasa besar kepada negeri masing-masing. Satu lagi faktor besar ialah pengaruh NRA. Organisasi ini sangat berpengaruh dalam politik Amerika selama berdekad-dekad. Mereka mempertahankan hak pemilik senjata dan melobi ahli politik supaya menolak larangan besar terhadap gun ownership. Tapi generasi muda Amerika hari ini semakin berpecah. Ada yang makin sokong gun control sebab penat tengok school shooting. Ada yang makin kuat mempertahankan sebab takut kerajaan terlalu mengawal rakyat. Jadi, bila orang tanya, kenapa Amerika benarkan rakyat ada senjata api? Jawapan sebenarnya bukan satu. Ia campuran sejarah revolusi, budaya, hak perlembagaan, ketidakpercayaan terhadap kerajaan, tradisi memburu, konsep self-defense, politik negeri dan identiti nasional yang dah berakar lebih 200 tahun. Di banyak negara lain, senjata api dilihat sebagai ancaman kepada masyarakat. Tapi sebahagian besar rakyat Amerika, senjata api dilihat perlindungan daripada ancaman sama ada penjenayah, kerajaan atau dunia luar. Dan sebab tu, debat ni tak pernah habis sampai hari ni. Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.